Sakit buah pinggang ni bukan datang mengejut. Selalunya dia mula perlahan-lahan. Badan rasa lesu, kerap kencing malam, kaki mula bengkak, tapi kita tak perasan. Ramai yang tak tahu, antara punca utama rosaknya buah pinggang ialah tekanan darah tinggi, kencing manis dan kurang minum air. Bila fungsi buah pinggang makin lemah, badan akan mula kumpul toksin. Sebab tu penting kita cari ikhtiar awal untuk bantu sokong kesihatan dalaman. Salah satu cara semula jadi yang banyak orang mula amalkan sekarang ialah jus tiara, iaitu gabungan herba seperti akar tali hayat, misai kucing dan peria katak. Ia bukan ubat, tapi dia rumus khas untuk bantu jaga buah pinggang dari dalam. Amalkan secara konsisten, insya-Allah badan rasa lebih ringan dan lawas. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Jaga buah pinggang, jaga hidup.